kan? So kita jalan pakai Pakai stokin. Kena beli kan stokin dia. Okey? bagus. Jom kita naik apa yang ada. Okey. Wih, berdebar. Ready, Pak. Sorry lah. Mula-mula je, lepas tu okey kan? Kan? Takutnya. Ya Allah ya Tuhan, takutnya. Tinggi kan? Menyulah. Takut gila. Terbaiklah. Berjaya. Nampaknya. Beli barang, shopping. Wah, Sophia jadi cashier. Okay, saya nak pergi beli barang tak? Beras mana? Apa dah ni? Wah. Lemak manis. Ais rokok. Rokok lah. Dan sana. Oh, ni mak. Kenapa? Besar jadi bau ni. Tak buat. Sikit. Ada sembilan. Kan? Ya ke? Tu kali dia. Oh, lagi. Ni barang masak. Apa campur? Kita nak masak ikan cakap. Ikan cakap tu masak. Ayam ni. Ni sikit. Daging. Okay dah, jom. Dah penuh gila dah. Ni dah ada lain. Tapi kita tak boleh ikan yang
Cantik. Bank of Imo City guys. Nombor lah dia punya duit. Wah, yeay. Aman dah pergi beli barang. Jom. Oh, banyaknya barang dalam peti ais Abang tau. Ini beras tak keluar. Tangan tadi. Ya, masak ke? Okay guys, so kita nak sup daging. Daging ni tak salah masak kan? Tak. Oh, besarnya daging. Daging tak tahu Dah masak belum tu? Dah. Dah. Apa? Dia nampak saya masak. Nak makan. Yeay, akhirnya dapat makan. Wow. Okay guys, so kita nak kena break. Kau break, kita nak kena check. Ini doktor. Tu doktor. Okey. Oh, banyak ubat. Banyaklah ubat dia doktor. Ha. 老哥看这边是的灯，还有你看外向场外看，还有那个你没有拍到，要拍前过来看那个捏什么。punya result. Kalau macam mana dia sleep late dia. Aduh. Wah, salon ke Amanda? Wah, cantik orang dia. Kita bagi ni, kita bagi apa perfume. Rambut supaya wangi. Ini perfume, ini perfume badan. Ini eyeshadow ni. Nak buat apa ni? Makan ikan. Tangkap ikan. Sofia, tangkap ikan. Dapat ikan. Dapat ikan hijau. Sofia dapat apa? Dapat kerang. Kerang. Best. Boleh masak seafood. Buat apa tu? Beras susu. Bagi kanak. Kita kena bagi dia makan. Apa? Kita kena bagi dia makan. Kita dah ni. Lepas tu nanti kita feed. Okey. Okay, dah masuk. Kita tunggu tengok datang. Oh, banyaknya telur dia. Dia bagi kita telur. Satu bakul. Saya buat masak. Cantik lah. Boleh.
kan korang dah habis main, korang nak dimakan sebab lapar. Kat dalam dia ada makanan juga, tapi korang tak nak makan kat dalam. Korang nak makan special. So, korang daripada tengah hari tadi sampai malam nak Kuatnya angin kan? Angin kat Melaka memang kuat macam tepi laut kan? Tapi taklah dalam ni ada makanan. Cuma makanan diorang tu makanan biasa. Macam roti-roti, Maggi. So kita dah lapar sebenarnya. lapar sangat ni daripada tengah hari. Makan nasi, western ke. Kalau kita cari area-area sini kan. Jom, pergi. Okay, bye.